ataupun tak pernah buat sport massage, minggu tu baru nak buat sport massage. So try buat macam awal lah. Dulu aku pernah macam apa nak pergi lari kat Borneo Marathon, Borneo Half time tu. Lepas tu aku pergi massage. Massage ni massage dekat yang Galaxy Ampang tu. Yang bintang ah. Bukan. Ni bukan sport massage, massage biasa. Ni macam traditional massage punya yang kaki tu. yang reflexology tu. abang ni kan yang ni kan pergi buat benda tu sakit sampai ke race day, lenguh kaki tu sebab time tak tahu kan. Pergi buat juga mungkin buat time tu ke Rabu ke Khamis macam tu kan. So macam sampai ke race day lenguh lari kan. So macam try avoid that kind of stuff. Especially macam traditional dia kan jenis yang keras sikit kan. Maybe kalau nak buat Isnin ke apa. So by the time korang tengok video ni maybe jangan buat lah kan. Jangan buat. Jangan buat lah. Yeah. Sebab two different things. Sport massage and traditional massage ni lain. Macam aku pergi Thailand, Bangkok pun tu massage dia dah jenis lain. Sport massage ni dia tahu lah masa-masa yang kena release. Muscle knot yang penting-penting kan. So ni sport massage. First traditional massage dia tekan je semua asalkan kau lega. Maybe ambil foam roller je lah senang. Dekat nak ni buat foam roller je lah. Jangan melampau-lampau lah. Tennis ball, lacrosse ball, tapak kaki. Yang korang boleh control intensity.